Kita ada berapa jenis transformer? 2. Injak turun dan injak naik. Menurunkan voltan. Wajib ada perkataan output. Jenis gegelung, betul? Yang pertama, kalau injak turun, kita ada primer dan kita ada sekunder, betul? Kalau injak turun, primer banyak ke sikit? Primer dia punya bilangan gegelung akan lebih banyak daripada sekunder. Tapi kalau injak naik, dia akan jadi apa? Primer akan jadi sikit lagi berbanding dengan. So, kita ada pengiraan. Apa formula dia? V bahagi S bahagi apa? Sama dengan apa? NB bahagi NS. Maksudnya kalau kita nak kira dia punya N ni apa? N ni adalah bilangan lilitan. So, either one lah. Kalau kita nak kira bilangan lilitan dekat primer, kita boleh guna formula ini. Kalau kita nak kira bilangan lilitan dekat sekunder, kita boleh juga guna formula yang kita ada formula kuasa P. P dalam unit apa? Dalam unit watt. Jadi kita nak kira kuasa dekat primer. Apa formula kuasa? Power. Apa formula untuk kuasa untuk transformer? P sama dengan IV. Disebabkan kita minta P untuk primer, jadi kita kena ambil I untuk primer dan juga voltan untuk primer. Kalau dia minta sekunder, awak tukarkan P untuk sekunder, kita ambil I dekat sekunder. Apa formula kecekapan tenaga? Persen sama dengan P output bahagi P input darab 100%. Bahagi dengan P primer darab dengan 100%. Macam mana pula nak kira P? Baru tadi kita tulis apa dia? I sekunder darab S sekunder bahagi dengan I primer darab 100%. Dapatlah awak punya bacaan kecekapan.